Assalamualaikum. Datuk Rahmat Mariman, Kampung Kampung. Saya Duyung Air Molek tak jauh tau. Duyung sebelah. Kenapa? Biasa. Bila potong? Tahun lepas, bulan 7. Habis kau duduk sini lah ni. Boleh Datuk. Ni dengan siapa lagi ni sini ni? Tak ada orang lain lagi dalam ni? Rumah ni? Ada orang sewa. Oh, sewa? Oh, ada orang lain ni. Habis kau duduk seorang-seorang sekarang? Itulah pembantu saya tuan. Saya perlukan di sini boleh bilik. Saya kata tak boleh sebab saya perlukan tingkap untuk bergayut. Nak buatkan nutup saya. Saya nak cakap dengan Datuk sekiranya saya kecewa ni saya punya Baitul Mal tak dapat. Saya minta maaf dulu. Okey. Saya tak tahu isu ni. Memang kita ada penyambungan untuk penerima bantuan. Sebab kadang-kadang orang tu dah okey, orang tu anak dah kerja dan sebagainya kan. Tapi bila special case macam ni, contoh orang dah OKU apa ni, tak boleh lah. Kita kena consider benda tu, kena terus sambung. Tu saya ambil perhatian tentang isu ni kan. Jadi saya minta maaf lah. Kali ni lepas ni tak ada. Penyambungan dia macam mana? Dah selesai. Dah selesai lah. Dah selesai. Alhamdulillah. Kali ambil perhatian lah kes macam ni, kita consider sambung lah. Kalau saya nak pergi dekat Mak Im tu, macam mana dengan keadaan saya? Ya, betul. Faham. Okeylah, terima kasih Mak Em. Tok, Ni. terima kasih Tuan. Ni ada jajal-jajal sekali. Kau nak masak macam mana ni? Ada kadang-kadang saya budak kamu masak kan. Boleh.